Puan Chow Yulan, apakah pekerjaan awak sekarang? Saya bekerja sebagai pengawal gudang di Pasaraya. Sila bagi tahu mahkamah, berapakah gaji awak sebulan? RM1,500 Malaysia. Menurut penyelidikan kami, mengikut perkiraan yang paling konservatif, setiap bulan termasuk sewa rumah, makanan, pengangkutan, bil-bil elektrik, air dan sebagainya. Jumlahnya adalah antara RM800 hingga RM1,000. Menurut kenyataan Puan Chow, gaji awak hanya RM1,500. Memang amat susah untuk menanggung perbelanjaan awak sendiri. Dan macam mana awak nak menanggung perbelanjaan seorang anak kecil lagi? Dengan itu, saya minta Yang Arif untuk memberi kuasa penjagaan kepada klien saya, Encik Zhen Guorong. Bantahan Yang Arif, pada pendapat saya, kita tidak boleh membuat kesimpulan bahawa klien saya tidak berupaya untuk menyara anak hanya merujuk kepada gaji klien saja. Menurut laporan perbelanjaannya, selepas membayar kos-kos perbelanjaan, dia masih ada RM400 ke RM500 sebulan dan dia tidak mempunyai sebarang hutang. Dengan itu, keadaan ekonominya masih lagi stabil berbanding dengan orang yang berpendapatan yang lebih tinggi daripadanya. Kesimpulannya, klien saya berupaya untuk menyara anaknya yang berumur 11 tahun. Yang Arif, menurut maklumat, Puan Chow tidak berharta sendiri. Dia hanya menyewa sebuah bilik kecil. Cuba bayangkan, ibu dan anak bersebilik dalam bilik yang kecil sebegitu. Penjagaan fizikal dan emosi amat penting bagi tumbesaran kanak-kanak. Keperluan asas utama tidak saja bergantung kepada kekayaan. Apalagi yang lebih penting dari penjagaan dan kasih sayang daripada ibu terhadap anaknya. Yang Arif, Puan Chow, sila jelaskan pekerjaan awak. Saya kerja 6 hari seminggu. Saya mula kerja jam 10 pagi hingga jam 7 malam. Kerja utama saya ialah mengira barang-barang dalam gudang dan pastikan jumlah barang dalam pasaraya cukup. Adakah awak perlu bekerja lebih masa? Disebabkan awak perlu duit yang lebih banyak, awak terpaksa bekerja lebih masa hampir setiap hari. Selain itu, awak juga ada jual kerupuk sebagai pekerjaan sampingan. Dengan itu, awak masih ada masa untuk menjaga anak awak ke? Awak cuba menyembunyikan semua itu dan awak cuba membohong. Betul kan? Bantahan Yang Arif, Saya cuma ingin nak bersama dengan anak saya. Kenapa awak nak pisahkan kami berdua? Yang Arif, tolonglah berikan kuasa penjagaan Xiao Jie kepada saya. Tolonglah, tolong. Senyap. Puan Chow Yulan, emosi awak tidak stabil. Saya berpendapat bahawa awak tidak sesuai untuk menjaga anak awak. Dengan itu, saya membuat keputusan untuk mengekalkan keputusan yang asal. Bagi kuasa penjagaan, Chan Zijie akan diberikan kepada suami dan isteri Chan Guorong. 原来赵玉兰找上你们了。你也知道赵玉兰这个案子？我在事务所看到她的档案，没想到落在你们手里了。所以你们事务所也觉得没有胜算，所以才没有接吗？都怪我了，都怪我多事，师傅和玉兰姐才落到今天这个下场。其实我还好，倒是赵玉兰，她还要付上一笔堂费，真是雪上加霜。如果赵玉兰没有在法庭上情绪失控的话，你们不见得会输。对了，她怎么会突然那么激动啊？我觉得是压力吧，毕竟全世界都不看好她。在上庭之前，她也去见过小杰，但是小杰没有给她肯定的答案。这又怪我了，是我告诉玉兰姐说，只要小杰选择跟她，案子就赢定了。她可能是听到我这一句话，才会去找小杰的，结果去弄巧反拙，都是我不好。好了啦，不要再怪自己了。我觉得我要负责嘛。你要负责什么？我告诉你哦，不要再制造更多弄巧反拙。